Selepas kemangkatan Sultan Ahmad, Sultan Mahmud Shah menaiki tahta Melaka. Semua pembesar dan hamba raja tunduk setia, kecuali Tun Ali Hati. Beliau tetap berpegang kepada kesetiaannya terhadap almarhum dan menolak untuk berkhidmat kepada Sultan Baharu. Walaupun telah dipujuk, beliau tetap memohon agar dibunuh kerana tidak sanggup berpura-pura setia. Akhirnya, Tun Ali Hati telah dihukum bunuh dan mengakhiri hidupnya sebagai lambang kesetiaan sejati. Selepas kemangkatan Sultan Ahmad, Sultan Mahmud Shah mengumpulkan semua anak-anak bangsawan dan hamba raja yang sebelum ini telah berkhidmat kepada almarhum. Sultan Mahmud Shah bertitah dengan penuh harapan. Kalian semua janganlah ragu seperti mana kalian setia kepada Sultan Ahmad. Aku juga berharap kesetiaan yang sama daripada kalian. Setelah mendengar titah itu, para hamba dan pembesar pun tunduk menyembah sambil berkata, "Ampun Tuanku, kami sedia menjadi hamba Tuanku. Sekarang paduka Ananda telah mangkat. Kami kembali berkhidmat kepada Tuanku." Sultan Mahmud Shah berasa sangat gembira dengan kesetiaan mereka. Lalu, baginda menganugerahkan hadiah kepada semua yang telah hadir, kecuali Tun Ali Hati. Walau bagaimanapun, utusan istana tidak pernah berhenti memujuk Tun Ali Hati. Dia telah datang beberapa kali untuk menjemput Tun Ali Hati ke istana. Tetapi Tun Ali Hati tetap enggan datang. Ketika utusan tiba di rumahnya, Tun Ali Hati berkata, "Sampaikan kepada Sultan, aku tetap hamba yang setia. Tetapi yang membela dan menjaga aku selama ini ialah paduka Ananda. Jika baginda mati kerana musuh, tentu aku juga akan mati bersama. Tetapi kini, baginda mangkat atas kehendak Sultan sendiri. Aku tidak sanggup berpura-pura setia. Jika tuanku mahu menunjukkan keadilan, maka aku mohon, bunuhlah aku." Utusan kembali ke istana lalu menyampaikan kata-kata Tun Ali Hati kepada Sultan Mahmud Shah. Setelah mendengarkan kata-kata itu, Sultan Mahmud berasa terkilan lalu bertanya, kenapa dia berkata begitu? Bukankah aku juga akan menjaganya seperti Sultan Ahmad? Aku tidak mahu membunuhnya. Utusan sekali lagi menyampaikan titah Sultan Mahmud kepada Tun Ali Hati dan memberitahu bahawa baginda tidak berniat untuk membunuhnya. Namun, Tun Ali Hati tetap bertegas dan berkata, "Jikalau benar tuanku kasihan, maka benarkan aku dibunuh. Aku tidak sanggup melihat wajah orang lain selain paduka Ananda. Itu lebih baik bagi aku." Setelah melihat Tun Ali Hati tetap berkeras ingin mati, akhirnya Sultan Mahmud Shah telah membuat keputusan yang amat berat. Dengan penuh duka cita, Sultan Mahmud Shah pun bertitah, "Bunuhlah Tun Ali Hati." Kisah ini telah menggambarkan betapa tingginya nilai kesetiaan dan maruah dalam diri seorang hamba. Walaupun telah diberi peluang untuk terus hidup dan berkhidmat di istana, Tun Ali Hati tetap teguh dengan pendiriannya. Beliau lebih rela mati daripada mengkhianati hatinya sendiri. Tindakan oleh Tun Ali Hati telah mengingatkan kita bahawa prinsip dan kejujuran dalam sesebuah kehidupan adalah lebih utama daripada ganjaran dan kedudukan.